Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu kisah yang menyentuh hati ramai rakyat Malaysia. Kisah tentang seorang pendaki bernama Mustaqim Mansur yang meninggal dunia di puncak Gunung Liang, Perak akibat hipotermia atau kesejukan melampau. Tapi dalam tragedi ini tersembunyi banyak pengajaran besar tentang persahabatan, semangat setia kawan dan tanggungjawab dalam pendakian. Okey, mari kita tengok latar belakang kisah ini. Pada Khamis lalu, Malaysia dikejutkan dengan berita sedih. Seorang pendaki berusia 34 tahun, Mustaqim Mansur, meninggal dunia di puncak Gunung Liang, Perak. Menurut laporan, beliau dikatakan mengalami kesejukan melampau atau lebih tepat hipotermia ketika berada di atas gunung. Hipotermia berlaku bila suhu badan turun mendadak disebabkan cuaca sejuk, basah atau angin kuat. Dan keadaan ini boleh membawa maut jika tak dikawal segera. Semangat, setia kawan dan pengorbanan. Apa yang menyentuh hati ramai ialah rakan-rakan pendaki Mustaqim menceritakan bahawa beliau tetap membantu dan menjaga rakan-rakan yang lain yang menghadapi kesusahan. Dalam keadaan sejuk, sukar dan penat, dia masih utamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Di sinilah letaknya pengajaran dalam hidup. Kita tak boleh hanya fikir tentang diri sendiri dalam satu pasukan, dalam satu perjalanan. Sama ada mendaki gunung, bekerja atau berjuang dalam hidup. Semangat setia kawan itu yang menentukan sama ada kita berjaya ataupun gagal. Wallahu a'lam bissawab. Bahaya sebenar hipotermia. Ramai tak sedar hipotermia boleh berlaku walaupun suhu tak terlalu rendah. Bila baju basah, bila angin kuat, bila tenaga menurun, suhu badan boleh turun mendadak. Gejala awal hipotermia termasuk menggigil kuat, hilang fokus, cakap merapu, otak jadi lemah dan akhirnya tak sedar diri. Dalam keadaan di gunung, bila bantuan sukar sampai, ia boleh jadi amat berbahaya. Sebab tu, setiap pendaki perlu ilmu asas survival dan keselamatan diri. Tragedi ini bukan untuk kita salahkan sesiapa-siapa. Bukan untuk kita nak cari siapa salah, nak mencari kawan ni salah, tu salah. Tidak. Tapi untuk muhasabah dan belajar. Kepada pendaki, jangan terlalu yakin dengan cuaca. Jangan abaikan pakaian kalis air dan pelindung haba. Bawa baju ganti kering, sleeping bag sesuai dan makanan tenaga tinggi. Pastikan ada body system. Jangan pisah jauh dari kumpulan. Kepada masyarakat pula, jangan pandang remeh aktiviti lasak. Sentiasa berdoa semua sebelum memulakan perjalanan. Sentiasa peka dengan tanda-tanda bahaya di sekeliling. Pengajaran hidup, apa yang boleh kita ambil, kadang-kadang kisah seperti ini buat kita sedar bahawa hidup kita terlalu singkat. Mustaqim pergi ketika melakukan sesuatu yang dia minat, iaitu mendaki.
menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemergiannya mengingatkan kita bahawa setiap detik dalam hidup adalah pinjaman. Apa yang kita buat hari ini akan jadi warisan dan kenangan kepada orang lain. Jadi, jadilah manusia yang saling membantu, tidak membentingkan diri dan sentiasa bersedia menghadapi ujian, sama ada di gunung atau dalam hidup seharian. Jadi, kisah ini memang menghayatkan hatilah. Kan beliau ditinggalkan, arwah Mustaqim Mansur ni ditinggalkan seorangan di atas puncak. Yang lain semuanya untuk mencari bantuan. Tapi itulah, takkanlah. Dan ada yang baca di media sosial, dia ada je sleeping bag, dia ada je kan baju sejuk yang bagi panas dia dalam beg dia, tapi tidak diguna pakai. Allah alam lah, mungkin kalau kita pun panik kan, kena hipotermia ni memang tak fikir apa dah. Apa yang penting nak selamatkan diri saja. Tapi itulah pengajaran untuk kita bahawasanya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalah sebenar-benarnya. Apa-apa pun kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak apa-apa sekalipun, kita nak buat apa-apa pun, kita kenalah mulakan dengan bismillah. Jangan kita melakukan maksiat pula kita baca bismillah. Jadi setiap perkara apa yang kita nak buat, kita dahulukan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Kita minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita minta bantuan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi semua ni memang kita kena ambil pengajaran. Kalau kita nak mendaki gunung sekalipun berkumpulan, janganlah kita tinggal rakan-rakan kita. Tak baik buat macam tu. Kalau nak mencari bantuan pun, seorang atau dua orang temanlah dia. Yang lain bolehlah jadi cari bantuan. Ini semua nak cari bantuan tak boleh juga. Kan semua mementingkan diri tak boleh juga. Tinggallah seorang dua temankan dia. Tak ada masalah pun kalau tak ada bekalan atau bekalan kurang, pelan-pelan lah. Mungkin Allah alam kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin sebab cuaca menyebabkan beliau tidak boleh bergerak. Macam-macam. Kita tak boleh nak buat spekulasi macam-macam. Apa-apa pun kita ambil lah pengajaran apa yang berlaku ni. Video ni bukan nak cari salah siapa-siapa, nak cari salah rakan dia ke, nak cari salah siapa-siapa lah pergi mendaki tak ada permit ke, itu bukan masalahnya. Apa yang dah berlaku kita kena ambil pengajaran. Dan pengajaran untuk kita juga, jangan suka hati mendaki hutan simpan. Al-Fatihah buat arwah Mustaqim Mansur. Semoga rohnya dicuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Dan semoga kisah ini jadi pengingatkan kepada kita semua. Kepada semua pendaki, jagalah keselamatan. Kepada semua penonton, hargailah setiap kawan yang setia bersama kita. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan like, share dan subscribe supaya lebih ramai tahu bahaya sebenar hipotermia dan pentingnya semangat setia kawan. Terima kasih kerana menonton dan sampai jumpa di video seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.